Misi Pencarian Harta yang Istimewa bersama Omar dan Hana. Edisi Bulan Kemerdekaan. Saya Omar. Dan saya Hana. Dan saya Tiara. Okey, sempena bulan kemerdekaan ini, Tiara ada satu tugasan besar untuk Omar dan Hana. Omar dan Hana perlu menjawab segala teka-teki pantun demi mendapat harta yang sangat istimewa. Okey, semoga berjaya. Menanti, duduk bersama pelbagai bangsa. Omar Hana si bijak bestari. Di mana merdeka di laung bersama? Hana tahu. Di dataran merdeka. Bukanlah. Di Stadium Merdeka. Kawan-kawan tahu tak, kat sinilah bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan negara. Pada tarikh 31 Ogos 1957. Bendera kita megah di kibar prajurit negara, berkorban nyawa demi bangsa untuk mengenang jasa mereka. Omar tahu Tugu Negara. Betul Abang Omar. Tugu Negara ni dibina atas penghormatan kepada para prajurit negara yang meninggal semasa berjuang pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Berani, mekar indah kelopak 5, cantik dipandang berseri-seri, simbol 5 rukun negara. Bunga raya. Kawan-kawan tahu tak, bunga raya adalah bunga kebangsaan Malaysia. 5 kelopak bunga ini melambangkan 5 prinsip rukun negara Malaysia dan dikenali sebagai bunga perpaduan. Seiring bulan bintang menghias penjuru, merah putih, biru dan kuning, berkibar megah lambang bersatu. Jalur Gemilang. Bendera Malaysia dinamakan sebagai Jalur Gemilang. Ia mempunyai 14 jalur mewakili 13 buah negeri di Malaysia dan 1 jalur mewakili Kerajaan Persekutuan.
Okey, tanya Oma Dahana kerana berjaya menjawab segala teka-teki yang telah diberikan dan menemukan emas tamu yang sangat istimewa. Okey, terimalah wafer emas ini daripada saya sebagai hadiah. Terima kasih, Tiara. Jom dapatkan wafer emas edisi Merdeka di Tamu Gold hari ini. Alhamdulillah.